Sebab difahamkan yang Kak Asas ni bukan mengikuti sebarang kursus kemahiran di orang kata institusi kemahiran vocational sebagainya, hanya belajar menerusi YouTube. Jadi kita nak tahu, boleh tak kongsikan sikit, betul ke belajar melalui YouTube saja? Betul. Sebab mula-mula sebenarnya memang cari juga short course untuk buat kabinet ni. Tapi tak jumpa. Tak jumpa lah ceritanya. Jumpa yang memang course yang untuk full time. Maknanya hari-hari kena pergi kelas semua kan. So memang tak boleh lah. Kita pun ada komitmen, kena kerja semua kan, cari duit kan. So tak boleh nak belajar lah ceritanya. So bila tak jumpa tu, saya kena belajar sendirilah. So start daripada tu, baru saya Google lah. Saya ada dekat YouTube lah. Memang saya belajar full dekat YouTube. Saya search lah topik apa kita nak belajar kan. Contoh kayu apa yang terbaik untuk kita hasilkan kabinet. Macam mana first nak potong kayu tu macam mana, apa tools-tools yang diperlukan. Semua daripada YouTube. YouTube sahaja sangat bermanfaat YouTube ya. Sangat. University of YouTube. Macam mana permulaan kalau setengah orang setakat okey belajar boleh faham, tapi orang kata nak berani nak mencuba buat sendirilah. Orang setakat belajar tu kita boleh belajar kan, tapi bila nak jadikan reality kabinet depan mata tu macam mana? Buat je. Dia tak payah fikir banyak sebenarnya. Sebab bila fikir tak buat. Dia buat je. Memang kita akan buat salah sebab kita tak ada formal education daripada orang akan takut kan bila tak ada formal education. Betul. Sebenarnya buat je. Sebab bila macam saya pun banyak je silap yang saya buat. Contoh guna tool ni sebenarnya tak boleh nak hasilkan potongan yang straight kat kayu. Kena guna tool yang ni. Macam tu. So kita memang akan buat silap. Tu tak payah risau. Memang daripada kesilapan tu lah nanti kita pandai kan. Betul. Kita belajar dari pengalaman. Ya betul. Buat je. Jangan fikir banyak-banyak. Sebab kalau fikir memang tak buat lah.